8.5. Dia 8. Dia tegas sikit. Saya rasa bagi saya 10. Pagi ini adalah satu pagi yang istimewa. Pagi ini bagaikan satu pagi merpati yang terbang manja ke sarang nan indah. Pagi ini adalah pagi yang dinanti. Tahniah kepada Syafiq dan juga Hanis. So far memang senang berurusan dengan MC sebab MC boleh dia ada banyak pengalaman, jadi dia boleh advise saya apa yang saya perlu ubah ke ataupun cara untuk saya sesuaikan mengikut majlis. Mereka kenal melalui permainan secara atas talian ataupun online game dan aplikasi Discord. Kedua-dua mereka mempunyai minat dan hobi yang sama, iaitu bermain game di PC. Sekarang inilah waktunya buat mereka untuk mula melangkah sejarah terindah bersama. Kali ini detik yang lebih manis akan menjadi sejarah itu. Saya rasa baguslah dari segi MC, dia pandai baca keadaan, dia nampak situasi tu macam mana, dia boleh adjust accordingly. Dan dia, kalau dia rasa macam ada aktiviti, contohnya macam dia selitkan aktiviti game untuk couple tu sebab dia rasa macam boleh masukkan satu sedikit entertainment, jadi dia boleh suggest dan kita boleh macam follow dan tak adalah macam majlis tu rasa macam flow dia tu macam boring je ke ataupun ada kekosongan. Boleh Hanis di sebelah sini, manakala Syafiq di sebelah sini. Siapa paling kelakar? Dua-dua dah kelakar. Siapa paling banyak cakap? Kenapa angkat dua-dua? Dua-dua banyak cakap. Level yang sama ke? Dia nampak macam tak banyak cakap. Dengan saya dia sebenarnya banyak cakap. Oh, saya faham. Syafiq ni dah selesa dengan Hanis. Betul tak? Betul Syafiq? Betul. Semuanya okey sebab yang bridge antara MC dengan majlis ni Hanis. So saya tengok berjalan dengan lancar. Saya berpuas hati. Dia melebihi expectation lah. Sebab saya tak pernah ada experience buat majlis ni. Jadi of course saya jadi saya macam risau apa semua, tapi bila masa majlis tu saya rasa okey lah, tercapai dan melebihi apa yang saya expect sebenarnya. Nanti cincin daripada pengantin lelaki ke kepada pengantin perempuan cincin lain kan? Ini nanti dia. Okey. Lipatan ayam, lepas dia semayang. Nanti pembawa dulang boleh tolong bawa dulang ni tak? Leah nanti waktu tu. Boleh? Ibu persilakan. Majlis ni meet expectation lah. Syafiq dia tak angkat. Hanis kata Syafiq. Okey. Tuan Haji Abu Hussein ada. Puan Juniza, Puan Haja Safiah. Saya ingatlah semua nama kat sini.